Assalamualaikum semua, apa khabar? Kali ni kancil tak ada lampu. So, hari tu aku dah bawa pergi wireman. Dia cakap switch lampu common issue untuk kereta ni sebab dah tua. So, macam contoh, ni switch aku. Aku buka lampu kan, tak ada lampu. Ada satu lampu kecil. So first aku akan fikir, okay, mungkin dia punya bulb dia dah terbakar kan. Tapi aku buka, bulb dia okey. Ini pun sama, bulb dia okey. Tapi tak tahu kenapa lampu yang kecil dia T10 ada hidup kat dalam. So next aku check, mungkin fuse. Tapi fuse semua okey. Tapi aku bawa pergi wireman, aku cakap dengan dia pasal masalah aku kan. Dia cakap masalah dia benda ni. So dia buka aku punya fuse box. Lepas tu dekat belakang tu ada apa nama, wire untuk switch kan. Dia cabut, lepas tu dia pasang switch baru. Lepas tu buka lampu je dia ada. So aku dah beli switch baru. Sebab dia nak charge mahal sangat, aku tak mampu nak beli dengan dia lah. So aku nak cuba buka ni dulu. Dia satu bolt dia. Buka satu bolt ni, tarik fuse box ni ke tepi sikit, cabut wire switch ni, pasang balik wire untuk yang baru punya, test. Kalau ok, aku straight tukar switch baru lah. So ni switch baru, letak sini dulu. Ni untuk kancil lah. Switch baru datang satu set macam ni lah. Dia belok datang satu set lah. Bukan murah bukan mahal sangat pun. So aku nak cabut dulu size 10. Lepas kita try tengok. Dua silap, satu lagi dekat sini, dekat sebelah kanan dia. It should be this one. Patutnya wire yang paling kiri. So aku dah cabut. Patutnya paling kiri sekali yang ni, wire besar ni, dengan atas dia ada satu yang kecil ni. So ambil yang baru. Ambil yang baru. Kita try cucuk. Lepas tu pusing dia punya tombol kat sini, tengok ada lampu ke tak. So ni dah connected. Aku try pusing. Jap depan. Sini dah ada lampu. Depan dah ada lampu. That means memang betul lah switch tu rosak. So kena cabut semua ni. Route wire masuk dalam bawah. Oh, high beam on lah. High beam, tutup high beam. Okay, dah off high beam. Still dua-dua hidup. Okay, so kena cabut steering, turunkan steering column, cabut balik cover ni, baru pasang minggu lepas. Cabut, pasang wire tu. So ni yang lama. Untuk keluarkan, sebenarnya korang kena cabut cover ni, cabut steering korang. Lepas tu korang kena buka 1, 2, 3, 4, 5 size 12 yang pegang steering column ni lah. So korang boleh turunkan sikit. Dia sebenarnya takkan jatuh habis sebab dia ada penyangkut kat belakang tu. Kalau korang boleh nampak, dia ada sangkut kat belakang tu. So dia tak akan jatuh. So dari situ korang boleh keluarkan daripada cover ni. Korang boleh bawa dia keluar lah. Macam tu lah. So sekarang tinggal masukkan baru. Route balik wire dia. Wire dia kena selit-selit sikit lah kat bawah belakang ni. Masukkan balik wire dia. So try lagi sekali lah. So semua aku dah pasang. Steering dah pasang. Lampu ada tu kan, boleh nampak. Lampu dah ada. Dah ada lampu lah kereta ni.
Susah buat kereta malam ni. Kereta ni time malam sebab tak ada lampu. Sekarang dah ada lampu, okey lah. Aku nak test semua signal wiper semua, tapi aku kena pakai kunci juga. Aku dah cucuk kunci, aku dah pergi ke yang sebelum start engine kan. Signal ada, lampu high beam ada, wiper function, tarik ni. dengar okey. Semua function okey lah tu. Dapat signal. Okey. So, aku pun nak buat satu benda lagi. So, korang boleh nampak aku punya lampu ni macam ni dah apa benda lah, langsung tak nampak pula dalam lah. Cahaya tak tahu lepas ke tak. So, kita buat headlight restoration lah, lalang. So, untuk sebagai reference, aku akan buat sebelah sini pula. Aku buat sebelah sini, lepas tu nanti off camera aku buat yang sebelah sana pula. So, standard macam biasalah. Untuk buang kuning-kuning tu kau kena pakai sandpaper. Aku beli 400, 600 dengan 800 baru 1000. Aku beli sand, wet sand lah, pakai air sand, lepas tu last pakai spray paint clear coat. Aku beli yang murah je, tapi dia tulis ni all weather gloss finish untuk exterior and interior ni aku tengokkan lah. So harap-harap dia tak kuning balik lah. Harap-harap tahan berapa bulan lah at least. So jom kita start dengan wet sand. Letakkan permukaan. Biasa kau nak kena tape kan, tapi aku tengok cat ni pun dah malas. So biarlah. So aku akan mulakan dengan basahkan guna sandpaper. Basahkan permukaan. So, aku dah habis dengan 400. Sekarang aku naikkan pergi 600. Slow-slow naik. Biar nampak cantik sikit lah. Tapi jujur cakap dia punya lens ni dah memang dah tak elok sangat lah, sebab kereta dah lama sangat. So, aku akan mulakan dengan 600. At least sekarang dah boleh start dulu nampak macam dalam tu lah. Nak sedapkan hati kan. So aku tadi pakai kain. Dalam kereta ni ada toilet, aku tak tahu kenapa. So korang lap bagi dia kering. Bagi betul-betul kering, kalau tak cat takkan lekat lah. Korang tengok, korang nak dia kabus yang uniform. Betul-betul semua kabus sama rata. Okay, dah sama rata. Korang ambil cat korang, goncang. Instruction ni tulis lah goncang untuk berapa lama. Ni goncang 30 saat sebelum spray. So aku akan goncang. Biasanya
aku akan nampak kalau dah ada bintik-bintik bawah-bawah ni kan, maksudnya dah cukup lah. So tu dah 3 saat. Jom start spray. So first coat ni, yang layer pertama ni korang nak halus je, macam nipis sikit, light coats. Aku tak tahu bahasa Melayu apa. So spray sikit je. Macam tu. Second coat nanti baru tebal sikit lah. So instruction ni tulis 13 minit mat. Lama tu bapak dia. So jumpa korang nanti lah. So dah agak 13 minit. Ni aku nak buat second coat lah. Yang kedua ni korang nak tebal sikit. Macam tu je. Jangan dekat sangat, jangan tebal sangat, nanti korang ada yang apa, dia meleleh tu, tak cantik nanti jadi. So aku akan tunggu lagi 13 minit, lepas tu aku akan buat yang third coat lah. Ok, final coat. Dia nampak cantik lah tu. Last. Settle. Macam tu je. Tunggu dia kering, nanti dia akan nampak putih habis lah. So nampak, korang dah boleh start nampak outline lampu tu. I mean, look at that man. Banding ni lebih elok. Korang just bayangkan ni before and after tadi. Aku akan edit balik lah before after dia. Yang ni, headlight ni yang paling teruk sebenarnya. Sekarang dah perfect. Dia macam ok lah. Aku nak cuba selamatkan, walaupun dia yang ni dah ada cracking kat dalam lens dia kan. Dia tak perfect. Certain light korang boleh nampak dia macam, nampak pun, dia macam ada line-line dia kan. Headlight ni dah 30 tahun dah, dia takkan nampak perfect. Aku buat ni pun bukan untuk perfection. Aku nak cuba selamatkan, macam lama kan sebelum aku tukar lagi, yang tukar yang baru lah. Sebab ni korang boleh nampak dia ada logo Daihatsu kat dalam ni. Nampak logo Daihatsu tu? Tu Daihatsu. Aku cuba nak selamat, aku nak cuba panjangkan hidup dia, hayat dia. Sebab dia Daihatsu nyepat. Sebab tu aku buat semua ni. Kalau tak aku akan tukar baru, sebab benda ni bukan mahal sangat pun tukar baru. So aku cuba nak panjang hayat dia sebab Daihatsu part. Ni aku akan buat off camera. So sekejap lagi aku tunjuk ke korang kan, dah siap lah. Ok, so aku dah buat yang tu. Yang ni cantik pula dia keluar. Aku macam contoh, bagi aku tak baloi sangat nak restore perfect. Sebab kalau korang boleh nampak dia macam ada crack, nampak tu? Ada crack dekat polikarbonat dia. Yang ni, tu boleh nampak crack tu. Tapi lepas buat dia macam ok, nampak cantik kan. Cuma tak tahu kenapa yang ni lebih hitam sikit. Tak tahu kenapa. Macam dia kena tumbuk sebelah mata tau, jadi gelebam sebelah. So sekarang tapi kau tengok clarity lampu keluar daripada lampu ni kan. Buka lampu, kau tengok clarity dia, kau boleh nampak mana lampu dia keluar. Ni sama. So aku tengok kenapa yang ni rosak. Aku nampak yang ni ada terbakar sini, lepas tu dekat dalam ni ada terbakar agak. Sayang, aku ingat nak selamatkan ni sebab ni Daihatsu part. Dia ada logo Daihatsu dia kat mana. Boleh nampak? Susah kot untuk nampak dia logo dia dekat sini. Tak boleh, tak nampak dan kamera tak nampak.
Tapi dia ada logo Daihatsu lah, so sayang lah. Tapi tak apalah, janji hidup semua. This car is coming together, man. So, harap korang enjoy video aku kali ni. Aku dah kemas semua benda, tinggal aku kena buang Swiss lama, aku kena buang. So aku dah kemas semua benda, nanti takut nanti orang rumah marah. Sebab sepah memang kena marah lah kan, standard lah. So aku dah kemas semua benda. Ni makin lama makin cantik lah kereta ni. So slow. Aku tak perfect, kereta ni takkan jadi perfect sebab kereta ni kereta daily aku. Kereta aku pergi kerja, kereta lasak aku. So kereta ni takkan perfect. Aku takkan restore 100% lah untuk kereta ni. Janji dia boleh jalan, dia ikut kesesuaian aku. Maybe masa depan aku akan tukar cermin, sebab aku tengok cermin kiri kanan lah. Tengok, kereta ni dah tua. Kereta ni 1994. Kalau ikutkan tahun ni 2026, kereta ni dah 32 tahun dah. Dah tua dah kereta ni. So, jumpa korang next time. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.